Assalamualaikum dan salam hormat, saya Faris Daniel dan ini berita pilihan Telus Malaysia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bertegas mahu berkunjung ke New York walaupun Datuk Bandar Baharu Zohran Mamdani memberi amaran bahawa beliau akan ditangkap berdasarkan waran Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Netanyahu mengekalkan pendirian itu dalam satu wawancara maya, menegaskan lawatan tersebut tetap diteruskan walaupun Mamdani sebelum ini menyatakan kesediaannya mengarahkan polis menahan beliau jika memasuki bandar itu. Mamdani 34 tahun yang bakal mengangkat sumpah sebagai Datuk Bandar New York dan merupakan pemimpin Muslim pertama serta berasal dari Asia Selatan mencetuskan perhatian selepas mengulangi komitmennya untuk mematuhi waran ICC terhadap Netanyahu. Sikap lantangnya mengenai isu Gaza turut menjadi antara faktor utama yang mengangkat profil politiknya, manakala Netanyahu pula memberi isyarat beliau tidak berhasrat berunding dengan Mamdani kecuali Datuk Bandar Baharu itu mengubah pendiriannya terhadap Israel. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.